Bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu mendengar ikut ulil amri, taat ulil amri, ikut ulama, dan juga jangan dengar ruai bidah. Tetapi siapakah ulil amri? Siapakah ulama? Siapakah ruai bidah? Jom kita kasih bongkar sampai bolen. Welcome to the end of days. Theories become reality. Watch the signs around us. The global agenda is here. We must understand the times. Are you ready for what comes next? Hari ini kita berbincang membongkar tentang tuli amri. Tuli bukan uli. Tuli amri, ulama su' dan juga siapa ruai bidah. Kita selalu mendengar orang cakap, kalau especially kalau wahabi ulama kerajaan ni, dia akan cakap kita kena ikut ulil amri. Tolol amri, ulil amri ni kita kena ikut pemimpin, kita kena ikut taat. Tapi siapakah dia ulil amri ni? Siapa uli amri? Siapa tuli amri? Tuli amri ni, tuli ni dia selalunya buta, bangang. Dan apakah itu taklid buta yang seperti ditajuk saya hari ini? Taklid buta itu adalah satu benda yang orang cakap taat ataupun taksub. Taat membabi buta, tidak ada akal, tidak ada fikiran, tidak ada fikir hak atau batil, betul ke salah ke, just buta-buta, bodoh nak mampus, tak ada otak, tak ada akal, hanya ikut taat uli amri. Tidak ada berfikir, taat tanpa sebab. Itulah namanya taklid buta, taksub, taat yang tak apa-apa. Taklid buta, taat yang tidak ada sebab, tidak ada sahih kepada tuli amri. Tuli ni buta, bangang, bodoh, iaitu sebenarnya bukanlah pemimpin yang hak. Ulil amri, kita dengar Quran, hadis cakap taat uli amri. Uli amri yang ikut Quran dan sunnah, yang ikut perintah Allah, syariat Allah, hukum-hukum Allah. Itulah namanya ulil amri, pemimpin yang kita patut taat, wajib taat. Iaitu pemimpin yang ikut agama Islam, yang ikut syariat dan hukum agama Allah dan sunnah. Bukan ikut sistem British, bukan ikut sistem kufur, syirik, menduakan Allah, mengikut hukum manusia, hukum-hukum British, common law, law of thought, civil law yang dicipta oleh Lord Reed dan British, dicipta oleh perlembagaan yang bukan daripada Tuhan. Islam menaikkan hak Tuhan, hukum Tuhan, kekuasaan Tuhan, tapi kita pergi membodohkan diri kita, taklid buta, ikut ulil amri yang tak ikut Tuhan. Tak kebodoh namanya tu. Kita telah menjadi kufur, ingkar, tidak ikut apa yang Allah suruh. Kita menjadi syirik kerana kononnya kita Islam, ikut Quran dan Sunnah, tapi kita ambil benda lain. Hukum manusia, hukum British, hukum-hukum yang dicipta oleh iblis, setan dan dajjal. Maka itulah demokrasi namanya. Jadi kita disuruh taat pemimpin yang bukan ikut Islam tapi ikut sistem yang kufur. Itu uli amri ke? Itu tuli amri. Pemimpin-pemimpin yang buta, pemimpin-pemimpin yang bodoh, benak. Dan siapakah ulama? Seperti yang saya selalu cakap, ada ulama dunia, ulama ulama yang jahat, dan ada ulama yang hak, ulama akhirat. So ada ulama hak, ulama batil, ulama dunia, ulama akhirat. Ulama dunia ni
dia ikut penguasa. Dia keluar fatwa, keluar agenda, ikut penguasa. Kalau penguasa dia ikut fatwa mufti-mufti yang gila dan menyesatkan, seperti Yusuf Qaradawi, yang ulama-ulama ni pun ikut penguasa dia. Oh, Yusuf Qaradawi, jom kita bincang pemikiran Yusuf Qaradawi hari ni pukul 2 dekat Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebab Yusuf Qaradawi halalkan demokrasi. Yusuf Qaradawi halalkan gabungan agama Kristian, Islam dan Yahudi, Krislam ataupun milah Abraham. Jadi dia dibawa lah oleh ulama-ulama jahat ni. Ulama jahat ni kebanyakannya yang Wahabi yang mengaku Salafi. Ulama-ulama yang dekat dengan penguasa, yang membuat agenda-agenda penguasa. Halalkan demokrasi, halalkan riba dalam bank Islam, halalkan itu, halalkan vaksin yang ada babi, halalkan itu ini. Jadi ini adalah pilihan anda juga, nak ikut Tuli Amri tadi ke, atau nak ikut ulama-ulama jahat suk ni. Sebenarnya anda ada otak, anda ada Quran, anda ada sunnah, anda ada hadis, ada Quran, boleh refer, baca terjemahan, baca tafsir, baca hadis-hadis, bukan setakat berlagu saja. Tapi anda hanya ikut dengar apa yang dicakap dalam YouTube, ustaz-ustaz yang ceramah yang merapu-rapu, jadi anda ikut tanpa berfikir. Sedangkan Allah suruh berfikir. Aqala ta'qilun, tidakkah kau menggunakan akal? Afala tatafakkarun, tidakkah engkau berfikir, tidakkah engkau menggunakan akal? Jadi Allah suruh orang, nak Muslim yang, orang Islam yang bijak, yang berfikir, yang membaca, mengkaji dan pandai menilai mana yang hak, mana yang batil. Dan kita sekarang berada di dalam satu situasi yang di mana Allah tengah filter, tengah menapis siapa yang hak, siapa yang batil. Kita boleh nampak dengan jelas. Kalau ada mata hati, ada ilmu, kita nampak dengan jelas siapa ada mata hati, siapa yang sebenarnya taklid buta, membuta-buta ikut pemimpin yang tak ikut Islam, membuta-buta ikut ulama yang memutabelitkan hukum dan fatwa. Tetapi mereka ini akan, kalau ada orang yang bercakap benar, ada orang biasa yang bukan ustaz atau ulama, atau orang-orang biasa macam saya, macam sesiapa saja, macam korang semua, tapi bangun untuk bercakap benda yang benar, yang hak, melawan kebatilan, dia akan keluarkan satu hadis, iaitu pasal ruwai bidah. Di akhir zaman akan muncul orang-orang ruwai bidah yang dangkal ilmu, tidak ada ilmu, yang tak tahu apa-apa, orang-orang biasa yang digelar ruwai bidah. Yang orang-orang ni jangan ikut. Tapi hari ni saya nak cerita kat anda, baca betul-betul hadis tu. Dia orang ni kadang-kadang banyak shortcut. Ulama-ulama ulil amri ni dia suka shortcut. Dia pendekkan ayat hadis, dia pendekkan ayat-ayat Quran dan bagi pemahaman yang lain. Sebenarnya hadis ruwai bidah ini panjang. Dia sebenarnya bercakap orang-orang ruwai bidah ini ialah yang menguruskan masalah masyarakat, yang menguruskan permasalahan agama masyarakat, permasalahan agama masyarakat. Maksudnya ruwai bidah ini adalah orang-orang yang ada authority, orang-orang yang ada pangkat ataupun ada jawatan, dia ada fungsi dalam masyarakat. Maksudnya dia ustaz, dia ulama, dia mufti, dia pemimpin, menteri atau sebagainya, yang menguruskan masyarakat. Yang bercakap macam saya ni tak menguruskan masyarakat. Kita hanya menyuarakan pendapat, menyuarakan hak. Kita tak uruskan fatwa, kita tidak uruskan undang-undang, kita tidak uruskan satu garis panduan. Kita hanya bercakap, terpulang kat engkau lah nak ikut ke tak atau nak berfikir. Tetapi ruwai bidah yang sebenarnya dimaksudkan
adalah orang-orang yang ada autoriti, yang bergelar ustaz, yang bergelar mufti, yang ada datuk, doktor, profesor, yang ada menteri, yang ada kalung Freemason tu pun dia adalah ada autoriti. So inilah manusia-manusia yang sebenarnya dimaksudkan dengan maksud ruai bidah. Jangan dipusingkan ruai bidah tu orang-orang biasa yang bercakap. Orang biasa yang bercakap, even macam saya, tidak ada autoriti, tidak boleh mengeluarkan fatwa, tidak boleh menjadi rujukan, tidak boleh menjadi ikutan. Saya hanya bercakap melawan benda yang batil, tapi anda tidak perlu ikut saya. Yang orang-orang ada autoriti yang menguruskan masyarakat, fatwa dan garis panduan apa semua ni, dia boleh menyesatkan orang kerana dia ada autoriti. Dialah ruai bidah yang sebenarnya. Sebab orang akan ikut dia. Dia ada doktor, dia ada PhD, dia ada sahibus sama'ah, dia ada Datuk Dr. Sri Ultraman, dia ada Profesor Mat, dia King Kong Man, dia ada Datuk Paduka Perkasa Avengers, apa semua. Jadi mereka inilah yang sebenarnya ruai bidah. So tolong jangan pusing ruai bidah tu. Kononnya jangan ikut ni Mamat ni director ni. Dah lah OKU director nak cakap pasal agama. Jangan ikut dia. Aku tak suruh pun ikut. Aku tak uruskan pun masyarakat. Yang ikut ialah engkau. Engkau lah ruai bidah sebenarnya. Sebab engkau menyesatkan orang. Benda yang haram, yang tak ikut Quran Sunnah, kau cakap halal, kau cakap demokrasi itu Islam. Kononnya ada keadilan. Vaksin yang ada babi yang bunuh berjuta-juta orang, kau cakap halal. Tak vaksin berdosa. Sebenarnya engkau lah ruai bidah. Jadi aku nak fahamkan kat kau orang, pendek aja, ini je. Taklid buta. Jangan ikut benda yang membabi buta. Tak ada berfikir, kau tak ada refer Quran Sunnah, kau tak ada timbang tara, engkau tidak ada rasional, engkau hanya follow je. Oh, taat uli amri. Taat uli amri itu uli amri pemimpin yang ikut Quran Sunnah, ikut Islam, bukan ikut kafir. Ulama tu pun ada banyak jenis ulama. Jangan suka-suka hati kau je, wah ini Sarafi ni bagus, ikut Quran dengan Sunnah. Ikut Quran dengan Sunnah tapi dipusing-pusingkannya. Ada yang ikut Quran dan Sunnah yang tak pusing, kan? Dan ada otak untuk berfikir, kan? Contohnya lah, hadis cakap Dajjal datang naik keldai telinga 40 hasta. Allah suruh berfikir, hadis ke Quran ke? Maksudnya mungkin kapal terbang, mungkin frekuensi daripada satelit. Tapi kalau ikut Quran dan Sunnah secara literal ni secara membabi buta jugalah. Dia apa tu, itulah. So dia tunggulah Dajjal tu naik keldai. So Wahabi Salafi ni mungkin akan tunggu Dajjal tu naik keldai baru dia kata fitnah Dajjal tu ada. So dia tak nampak Ya'juj Ma'juj dah ada, dia tak nampak Dajjal dah ada, dia tak nampak fitnah-fitnah tu sebab dia literal. Otak dia satu lapis je, dia tidak ada banyak paradigm, dia tak ada, otak dia tidak ada banyak frekuensi, dia hanya satu frekuensi je. So harap benda ni dapat memberikan anda untuk berfikir. Saya hanyalah orang yang menjentik kepala otak anda untuk berfikir supaya anda selamat dunia dan akhirat. Ada mata hati untuk berfikir, ada otak dan berfikir, ada mata untuk membaca, mengkaji, ada telinga untuk mendengar. Semoga dirahmati Allah, diselamatkan Allah. A'udzubika bikalimatillah yatamati min syarri ma khalaq. Allahumma inni arinal haqqa haqqa wa zubna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi anni mahlubun fantasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu syahadah.